para Tuan Pengerusi Majlis. Okey, salam sejahtera. 大家晚上好. Wanakkam. Okey, so ada orang pun terkejut nama saya Awang Teh. Saya bukan Muala lah. Okey, saya orang Cina. Okey. So nama saya belakang Wang. So semua panggil Awang. Okey, so Awang Teh. Okey, so saya berasal dari Kulim. Join bersama ni, saya ingin share sikit mengapa nak join bersama. Okay, so sebelum ni, kalau ada semua orang Cina kat sini, mungkin bulan 6, pertengahan bulan 6, ada nampak saya di surat khabar. Orang Cina cakap kalau tunjuk di surat khabar, satu adalah berita yang baik, kedua adalah berita orang mati. Tapi masa itu adalah saya pun terkejut. Masa itu saya umum, saya keluar daripada PKR masa itu. Okay, tiba-tiba semua surat khabar, pemberita, pi ambil IP posting dekat Facebook, share semua newspaper. Surat khabar Cina nampaklah pertengahan bulan 6. Okay, mengapa saya masa tu I ambil keputusan untuk keluar terus daripada PKR. Selain daripada itu pemilihan parti kita ambil itu banyak orang cakap tu tak gunalah. Tapi yang penting adalah masa tu saya nampak, nampak benda yang paling tidak keadilan berlaku. Satu adalah kita tahu bahawa daripada dulu saya masuk PKR masa itu sebab saya nak buat apa? Saya nak buat perubahan. Masa itu di Kulim tak ada adun, tak ada ahli parlimen. Okey, kami nak buat program, sendiri kena keluar duit, sendiri kena cari tanah, sendiri kena ambil masa untuk pergi buat di setiap program-program yang kita aturkan. Dan Kulim bukan satu tempat macam bandar. Dia ada bandar, separa bandar dan juga kampung. You boleh bayangkan, kalau I nak jalan satu tempat mungkin sampai sana hujung kena 1 jam. So berapa banyak masa, berapa dana kita buat? Hanya satu maklumat. Masa itu adalah kita nak menangkan. Masa itu bukan Pakatan Harapan lagi. Pakatan Rakyat masa tu. Kita nak menangkan, kita PKR. Yang penting adalah bawa keluar Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu. Niat kita saja satu. Okay. So selepas kita buat Tunku Lumus, kita menangkan, kita bawa dia keluar dari penjara. Okay, betul ya? Kita menang. Masa itu saya tahu ramai orang Cina, betul ya? Bakat babi betul ya? Ada. Banyak orang. Ramai itu masa itu saucu main mercun, main minum bir masa itu orang Cina lah, ya. So untuk meraihkan kemenangan pertama kali untuk tukar kerajaan masa itu, okay. So kita pun tahu bahawa dalam 2 tahun 2020 Pakatan Harapan masa itu dibelot oleh 11 orang. Ingat lagi tak sejarah itu? Okay, 11 orang. Okey, lepas itu, kita Tunku Lumus kita buat juga dan 2022 kita jadi kerajaan balik. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kita bawa sebagai Perdana Menteri. So masa itu kita pun banyak happy. Kerja kita sudah selesai masa itu. Okey, tapi yang penting mengapa saya keluar dari PKR, yang saya nak share adalah masa itu ketidakadilan berlaku terhadap kita punya saudara Rafizi Ramli. Mengapa masa itu? Kita tahu bahawa tahun 2013, 14, 15, 16 sebelum kemenangan 2018, beliau adalah dua sarjana muda. Orang yang bijak. Tapi masa itu demi untuk bagi orang sedar apa yang berlaku dekat Malaysia ini, dia bongkar keluar kes-kes tabung haji, 1NDB, lembu dalam kondo, betul ya? Ingat lagi ya? Dan yang penting adalah dia ambil keluar satu statement bank, ingat lagi tak? Yang dia menjadikan dia jadi kes dan nyaris dia dipenjarakan. Dan dia hilang kelayakan untuk mengundi jadi MP pada tahun 2018. Ini adalah yang dia buat. Dan dia rasa betul, walaupun mungkin ada risiko. Pada 2022 sampai sekarang, awal-awal dia diam sebab mengapa?
Sebab dia sebagai satu menteri. Ada sign agreement, tak boleh hantam balik kerajaan, betul ya? Selepas dia letak jawatan sebagai menteri, dia boleh suara apa yang dia patut suara. Dia suarakan apa? Dia suarakan kes-kes yang melibatkan korporat mafia. Betul? Dan baru-baru ini ada kes Mr. R 9.5 juta. Betul? Ingat lagi ya semua? Okey. Dan yang penting adalah apabila dia membongkarkan kes korporat mafia, apa tindakan daripada kerajaan? RCI pun tak ada. Dan paling sedih dan terharu kepada saya adalah anak dia dicucuk 2 jarum. Ingat lagi tak kes itu? Sebab itulah masa itu I fikir balik. Apa yang kita nak dalam Malaysia ini? Apa yang nak pada masa hadapan negara kita ini? Okey, selepas korporat mafia tak ada tindakan, kena lagi kes macam ni. Mr. R 95 juta, lagi tiada reaction. Sebab itu, saya pilih untuk keluarkan masa itu. Keluarkan parti daripada PKR. So, saya berharap kalau ada orang-orang yang di luar sana, tak kira ada parti kah, tak ada parti kah, kalau betul-betul kita nak kita keadilan biar negara ini, saya rasa seru untuk join lah parti bersama ini. Okey. Okay, so selepas itu, masa itu saya keluar parti, saya pun belum join bersama sebenarnya. Bersurat khabar pun hantam saya sudah join bersama. Masa itu betul-betul saya sudah letih. I 13 tahun I bertenggelumus, I all out untuk bantu parti PKR masa itu. Okay, so masa itu I nak rehat, betul-betul nak rehat. Ramai orang tanya saya buat nak rehat sekejap. Tapi tak boleh tahan. Ramai orang telefon saya, oi jom, Johor. Masa tu saya sakit. Saya sakit dah, betul-betul sakit lah. Okay, masa penamaan calon pun saya masih sakit lagi. Tapi hari ketiga bila sudah okay okay, saya pun turun habak, okay, saya turun lah. Masa saya turun, saya daftar ahli PKR masa tu. Okay, masa tu saya baru daftar ahli PKR apa tak? Ahli bersama masa tu. Okay, masa itu saya baru daftar. Okay, sama lah seperti masa dulu. Itu adalah cerita sikit lah. So saya menurut kalau ada siapa-siapa yang rasa parti yang kita ada, kita mau satu insan yang betul-betul jujur, betul-betul fight untuk kita punya rakyat Malaysia ini, sertailah bersama dan menguatkan parti daripada kecil kepada besar satu hari nanti. So izinkan saya cakap dalam bahasa Cina sikit. Okay, izinkan saya. Saya rasa penceramah Cina kurang sikit sekarang hari ini. Okay, so 大家晚上好。So 今天我只要分享2样东西。Okay， 第一样东西就是我们知道说之前我们的拉菲兹成为经济部长的时候，他是其实他是一个被摆上前面挡子弹的那个人。就是经济上不是这样好，就是拉菲兹要中。OK。所以我讲的东西，第一个我们只要讲就是 e-invoice， 对，这边很多人谁知道谁认为说 e-invoice 是拉菲兹搞出来的吗？来举手一下，不行了，敢讲，因为我们这边不sama嘛，敢不用紧的，对吧？要赶紧发表的嘛。所以我相信很多人在咖啡店里去问一下真的以为这个经济这个 e-invoice 是这个拉菲兹搞出来的很多人问。很多人的其实这 e-invoice 是在财政部长的，财政部的，明白不是他的，他吃了时髦很久。我去了咖啡店很多次都讲，我们解释很多次，他们还是很多人不知道的。OK 没有关系。第二个就是，如果他不是来讲，他头脑这样厉害的人是不是他点醒这个安华的，对不对？来害我们华人的，对不对？开玩笑了其实不是。这个e-invoice 这个东西呢是在第12个大马计划里面它已经写在里面的。这个开始呢是在2022年年中的时候就开始了。OK， 就是在上届大政府的时候就开始做 research 了。OK， 只不过是到最后
是由我们就由这个马南利政府去执行罢了。至于要不要执行，是看当时的政府决定的嘛，对不对？所以说就由我们的财政部长去执行咯。是吧？所以时髦不要吃这样多了这第一个我要解释的 ，OK。第二个就是我要呼吁我们这位本年家我们这位本年家，我们要清醒一下。OK， 清醒是什么东西呢？我们不要忘记2020年 ，OK， 选的部分时候有11个背叛了我们的。我们排队的时候排队排到半死，那时候特别长的，最近的大选比较短了，是吧？那时候我记得很长很长，晒太阳晒得很够力的，对不对？那时候在排队，所以我们知道我们排到很辛苦的时候 ，OK， 2020年有11个背叛了我们，最后再多一年又有多2个人再退出加入当时的政府 ，OK， 所以我希望大家注意一下。最近有些人就呼吁有些领袖就呼吁大家大团结，把老人、年轻人什么人都好，大家叫回来，清醒回来，对不对？所以要注意一下在这13个这个人里面是不是会再继续跟他们叫他们回来，或者是继续跟他们合作，来让我们的选票我们再次排队来支持他们吗？对不对？所以要想一下。我们今天我看今天对，应该是今天，我看到一个 video，已经有1个人了，13个里面的其中1个人已经坐在第1排了坐在一个大会的第1排了，明白吗？大会第1排了，相信陆续会来所以我希望我们人民，尤其是本年家 ，OK， bersama其实就是一个开始点 ，OK， 就像当初。每个政党刚开始的时候都是很渺小的，最重要的是我们要有理念，我们最重要的是我们大家必须要有平等的平等的责任，平等的我们的就是我们的机会 ，OK， 让大家一起跟这个大家bersama一起成长起来。所以我呼吁一下大家再叫你们身边的朋友 ，OK， daftar一下我们的会员。OK， 帮我们壮大一点点，然后接下来我们相信马六甲州选，我们这边本年应该是不会过去了，对吧？但是在目前为止，我呼吁大家从小小的我们开始，我们呼吁身边的人，把我们的朋友，尤其是年轻人都好，有年龄都好，大家叫进来，把我们壮大，就是一个小小的动作就可以从我们的这个bersama这个党帮助他们成长。然后大选的时候，我们就有更大的力量去执政，尤其这个槟城州 ，OK， 这是我们肯定，由我们拉菲基跟 Nick Nazmi 他们会尽量去策划如何拿下这个槟城州的 ，OK， 希望你们大家支持一下，谢谢大家 ，Nandri welcome，terima kasih。